memulakan penyebaran zarah Plavsky. Zarah Plavsky. Inilah nama zarah yang istimewa. Dicipta oleh PPSE atau Syarikat Kejuruteraan Sistem Zarah Plavsky. Zarah-zarah ini bertindak dengan plastik dari mana gampla itu dibuat. Dengan cecair yang mengawal zarah ini, gampla biasanya bergerak, boleh dimanipulasi mengikut kehendak pengawal. Dan melalui transformasi zarah, pelbagai kesan seperti pancaran dan peluru berpandu, sama juga seperti letupan, boleh dihasilkan semula. Ada apa-apa soalan? Betul ke awak nak tumpukan pada kajian tentang zarah yang hanya mengawal mainan? Mengecewakan. Ia datang dari seseorang yang digelar genius. Biar saya terangkan, Profesor. Awak tahu tak yang zarah Plavsky dicipta daripada zarah-zarah ikatan bersama? Adakah awak sedar? Apa? Tidak, awak pasti ke? Teknologi ini boleh digunakan di padang lain juga. Macam mana pun, buat masa sekarang, PPSE gunakan zarah revolusi ini hanya untuk menghidupkan permainan kecil ini. Dan kaedah pembuatannya adalah rahsia semata-mata. Sama ada takut teknologinya terbongkar dan disalahguna, ataupun ada sebab yang lain. Tuan, sasaran saya adalah untuk mencari rahsia tersembunyi di sebalik zarah ini. Flashback ならシンクロさせてマッシャー君とならできそうさ Right now Ready set go 一人じゃないって思えた時から叶えられそうな気がしたんだ変わらないいつもの笑顔のままで君は僕の手掴んで二人なら不可能なんてないさそう思えたのは君がいたから僕にない強さと君が持ってない力を重ねて飛び立つよ黄昏のドーンスターそばにいるから Don't cry 君はもう一人じゃない Everything's gonna be alright Pertemuan pejuang-pejuang. Hey, Ricardo Fellini. Lama tak jumpa awak, Greco. Sejak kejohanan dunia yang terakhir. Ya, betul. Itu yang terakhir. Apa yang awak buat di sini? Esok pusingan yang terakhir, kan? Saya datang untuk beri awak semangat. Nampaknya sekarang awak ada masa terluang untuk berada di kejohanan dunia. Jangan nak perli saya pula. Bukankah ini model baru tahun ini? Saya pasti ia dibina dengan bagus. Tahun ini saya akan tebus kekalahan saya untuk 2 kejohanan dunia yang lepas. Ya, siapa lawan awak? Carter ataupun Scott? Bukan. Ada beberapa orang budak-budak baru. Jadi bolehlah menang dengan senang. Saya pun tak pasti. Ha? Saya dengar ada seorang budak baru 3 bulan berjinak-jinak dengan gunpla. Hanya 3 bulan? Awak tahu apa nama budak tu? Namanya Niels Nielsen. Greco Logan, 27, berpengalaman 20 tahun. Sebelum ini di 2 kejohanan dunia. Nombor 16 dari peringkat teratas. Gampla yang dia guna adalah Talgis Valkyrie. Senjata api yang hebat dan perisai berat. Juga lebih daripada cukup peralatan tambahan yang dia ada.
Awak akan bertarung dalam kejohanan pertempuran Gunpla? Ya, cara yang paling bagus untuk mendapatkan maklumat Zarah Plavsky adalah dengan memenangi semua peringkat dan masuk ke kejohanan terakhir. Pasukan PPSE akan menjadi peserta dalam kejohanan dan pengasasnya akan turut berada di situ. Kalau saya menjadi peserta, saya dapat berjumpa mereka di resepsi ataupun acara lain. Dengan erti kata lain, saya berdepan dengan Greco di peringkat akhir. Dia pada tahap berbeza berbanding dengan yang lain. Bagi saya untuk bersaing dengannya, saya ada harapan untuk memenangi ini untuk kejohanan dunia. Gerakan Zarah 99.97%. Kadar zarah pemampatan pek tenaga dalam senjata stabil pada 24%. Polycaps yang tinggi dalam sendi adalah aktif. Tiada ablasi dari cat emosi. Bilangan air bawah tanah adalah sama dengan di atas tanah. Ia sama seperti yang Tuan ciptakannya. Tak lupa, terima kasih kepada teknologi makmal PPSE dan juga pejuangnya iaitu Meijin Kawaguchi. Sekarang kita dah bersedia untuk kejohanan dunia. Saya masih risaukan sesuatu. Maksud awak Nemesis ke? Ya, pasukan Gunpla yang diketuai oleh Raja Penggalian Metanahidrat. Kabar angin mengatakan mereka cuba masuk kejohanan dunia. Betul ke? Maafkan saya. Encik Bartes dari Institut Flana nak jumpa Tuan. Bawa dia masuk. Ya, baiklah Tuan. Terima kasih, Tuan. Sebelum kita mulakan, biar saya ucapkan selamat. Tak perlu cakap. Biar saya jumpa dia. Kalau begitu, baiklah, Tuan. Sila masuk. Apa khabar, Tuan? Nama saya Ayla Jekianan daripada Institut Flana. Awak cuba bergurau ke? Tuan kata bergurau? Pasukan Nemesis kita dah meminta pejuang Gunpla yang terkuat di dalam dunia. Sebab itulah kenapa kami melabur banyak wang pada kamu. Tapi ini yang kami dapat untuknya. Tapi, Tuan, Ayla adalah karya agung institut tersebut. Dia pejuang manusia yang terkuat. Pengerusi, kalau awak ragu-ragu dengan kebolehan saya, tolonglah beri peluang untuk saya tunjukkan sendiri di depan awak. Baiklah. Ya, Tuan. Panggil Gawain. Dia ada pertempuran. Sekarang bukan masanya, Tuan. Dia tiada Gunpla bersama dengan dia. Dia boleh gunakan apa saja di bilik bertarung. Saya pasti pejuang manusia terkuat takkan kisah. Sudah tentu tidak, Tuan. Lawan awak adalah Gawain. Saya tak pernah dengar pun. Dialah ketua pejuang utama Nemesis, pemain yang bertaraf dunia. Masuk. Gawain, masa untuk bertarung. Saya masih berkurung di dalam bilik? Dah berapa banyak kali dah saya suruh dia berehat. Tapi semangat dia sama seperti ayah dia kan? Sekali dia bersemangat, dia memang tak akan berhenti. Sebulan lagi untuk kejohanan dunia. Bila saya menang kelayakan serantau, saya ingatkan Gundam Big Strike boleh dengan senang bertanding di kejohanan dunia. Reggie akan bertarung untuk saya sebagai pejuang. Dan Big Strike adalah Gunpla yang saya berikan tumpuan penuh. Tapi, sekarang ia tak mencukupi. Kami kalah pada Yuki yang bermain di pertarungan yang lepas. Mudah dikendalikan. Sempurna. Berdaya tembak. Atas dasar itu, Reggie dan saya bukan lawan. Kemudian, pertarungan di Pantai In. Apsaras perisai muda alih. Ia memancarkan zarah cahaya dengan mengubah Zarah Plavsky. Itulah dia, kekuatan sebenar di dalam dunia Gunpla. Kemudian muncul Mao. Walaupun tanpa sistem gelombang mikro super, dia menyalakan meriam satelit hyper.
Mereka semua pejuang di peringkat dunia. Dan kesemua mereka memahami dan menggunakan ciri-ciri pada Zarah Plavsky. Saya pun kena bina satu Gunpla yang boleh berdepan dengan mereka. Guna. Di mana dia? Pertempuran tamat. Hajigan mengalahkan Gundam jahatnya. Tak mungkin. Awak ni siapa? Sekarang, apa pendapat Tuan Pengerusi? Menakjubkan. Saya rasa saya akan jadikan dia pejuang utama Nemesis. Tuan, ia satu penghormatan. Tapi jangan terlalu taksub. Lelaki itu juga akan masuk ke peringkat kelayakan. Pasukan kita pun akan masuk. Pemenang bagi kejohanan dunia yang lepas, Encik Carlos Kaiser. Awak rasa awak boleh kalahkan pemenang tahun lepas, Ayla? Kalau itu yang awak nakkan. Hei! 6.5 bilion peminat Gunpla! Inilah masanya untuk kegembiraan. Malam ini, penyiaran secara langsung daripada Taman Bunga La Vienne. Inilah pusingan akhir kelayakan bagi serantau Amerika. Pusingan ini akan menentukan siapa yang layak ke kejohanan dunia. Dan sekali lagi, semua perlawanan peringkat akhir dibawakan secara langsung. Mendebarkan, betul tak? Memang mendebarkan, Raf. Saya dah tak sabar. Dalam pusingan terakhir ini, kita akan melihat Greco Logan yang bertarung pada kejohanan lepas. Kita tak boleh ragu keupayaannya. Tapi pihak lawannya pun tak boleh dipandang ringan. Nils Nielsen berusia 13 tahun, orang baru dalam kejohanan ini. Berupaya dalam pertempuran Gunpla. Bukan saja berpengalaman. Jadi itulah dia. Ya, itulah dia lelaki yang menggelarkan dirinya Raging Bull yang membara. Tetapi, walaupun nama samarannya yang nampak jelas, gaya tidak ketara dan tepat. Pemenang pusingan kelayakan tahun lepas, Greco Logan! Boleh tahan. Dia nampak meyakinkan. Anda boleh nampak keazamannya. Sekarang, dia alu-alukan lawannya dari seberang. Dia berusia 17 tahun, tapi melompat grade dan pergi ke universiti teratas di Amerika. Jenius muda ini sudah memiliki 3 PhD. Ayahnya seorang detektif yang terkenal dan ibunya nahoda dalam seni memenangkan diri. Satu-satunya muda yang berbeza. Nils Nielsen! Itu dia, salam samurai Nielsen yang terkenal. Atas pengaruh ibunya, dia mengenali seni mempertahankan diri. Dia bertali pinggang hitam dalam karate dan judo. Pertempuran ini pasti satu pertempuran yang mendebarkan. Saya dah lama menunggu saat ini. Sejak saya dapat tahu yang saya akan berdepan dengan seorang jenius. Baiklah, saya di sini. Awak tak akan sampai ke kejohanan dunia sebab ada seseorang yang menunggu saya di sana. Saya pun ada alasan untuk menang pertempuran ini. Betul ke? Lebih baik lihat siapa yang lebih kuat. Awak ataupun saya. Mari kita mulakan sekarang. Sila tetapkan pengkalan GP. Memulakan penyebaran Zarah Plavsky. Zarah Plavsky itu. Kalaulah saya boleh bongkarkan rahsia semua, saya boleh... Hadang 1, angkasa. Sila tetapkan Gunpla anda. Inside.
versi yang lebih baik dari Gundam Astray. Nampak sangat dia menukar mesin supaya boleh berdepan dengan Greco. Agaknya apa yang budak itu akan lakukan? Tentu seronok untuk mengalahkan awak. Tolgis Valkyrie, lancarkan! Sengoku Astray, berlepas! Baiklah! Inilah peringkat terakhir! Kita saksikan! Itu jenis yang berjarak dekat. Tiada senjata yang lebih panjang. Jadi, Mengelak dengan pergerakan minimum. Seni pertahankan diri menggelangnya Mikiri. baiklah. Tak guna. Ketupat penuh! Wow, permulaan yang menakjubkan. Sengoku Astray memisahkan cahaya Greco sehingga separuh. Ya, saya tak sangka betul. Greco! Pertempuran ini dah tamat. Belum lagi. Ha? Pertempuran masih belum tamat lagi. Awak patut menyerah kalah saja. Tak ada guna nak berlawan lagi. Berani awak pandang rendah pada saya. Kenapa awak nak terus berlawan sedangkan awak tahu akan kalah? Saya dah bilang, ada seseorang yang saya nak kalahkan. Jadi tak mungkin saya akan kalah di sini. Saya takkan. Awak tak boleh gunakan pedang dengan jarak sekarang. Saya akan hempas awak pada batu-batu tu. Tak guna! Apa? Cepatlah, bergerak. Tidak. Apa yang baru saja berlaku? Apa yang awak buat, ha? Pertempuran tamat. Dan pertempuran dah tamat. Astray Nielsen dah tewaskan Greco dan Raging Bull dah terkeluar daripada pertandingan ini. Tak sangka, memang tak percaya langsung. Pemenang peringkat kelayakan dan pemain yang akan pergi ke kejohanan dunia telah ditentukan. Pemenangnya, budak samurai Nielsen. Greco. Siapa tahu pertempuran tadi menyebelahi budak tu dengan cara pedang dan teknik terakhir. Budak samurai itu menggunakan Zarah Plavsky sepenuhnya. Itulah dia.
Pasukan pelayan dibina oleh generasi baru. Boleh dikatakan reformasi semula. Tidak, bukan saja dia. Pejuang-pejuang baru serata dunia sedang meningkat. Hey! Say! Bukalah tingkap ni sekarang! Kenapa awak nak menjerit, ha? Apa? Ha! Beritahu saya gampla tu dah sedia. Betul kan, Say? Bukan senang seperti yang awak jangkakan, Reggie. Sekarang biar saya tumpukan perhatian. Hey! Awak baru saja menjerit pada saya, kan? Boleh tak awak? Jangan ganggu saya lagi. 掴みたい明日があるのなら何度傷ついても夢を見たくて今を越えていくんだ僕たちはなんとなく過ぎてく時に流されぼんやりと進むだけじゃ歩いてきた道に足跡さえも残せない気がしたんだ拳を振り上げて向かう場所がある希望に問いかけもっと強く踏み出してみよう掴みたい明日があるのなら何度傷ついても夢を見たくて今を越えてゆけ立ちはだかるものに目を背けたくない負けたくないんだ何ができるのか無限の力を信じたいから挑み続けたい僕らはいつも Akhirnya saya berjaya. Memang mengambil masa, tapi berbaloi untuk datang ke sini menyaksikan pemenang kejohanan yang lepas, Carlos Kaiser. Oh, tidak. Peringkat akhir akan bermula. Saya patut bergerak. Apa yang mereka sorakkan? Pertempuran sepatutnya bermula dari tadi. Hah? Kaiser? Alpha Aziru. Pemenang dunia dikalahkan dengan cepat dan teruk sekali. Pejuang jenis apa yang lakukannya? Di dalam kejohanan pertempuran dunia yang ketujuh, memperkenalkan dari Finland, iaitu Cik Alia Jerkiani dari pasukan MSC. Dia perempuan muda. Encik Biaga 3 mencabar untuk bertarung dan mengalami azab yang hebat. Akan datang sayap imajinasi. Jangan terlepas.